Lemah. Memang lemah sangat pembangkang ni. Apa taknya? Status sama ada digari atau tak digari pun nak dijadikan isu. Walhal sekarang ni ada banyak isu dunia yang kita tengah risaukan. Walhal sekarang ni ada banyak isu tentang kemungkinan perang merebak yang nak kita risaukan. Tetapi pembangkang cerita apa? Digari ataupun tak digari. Arun tidak digari. Zamri digari. Ini tidak adil. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengar betul-betul dan tolong sampaikan kepada sahabat-sahabat yang masih lagi terikut-ikut dengan naratif jahat. Yang pertama, Arun orang jaminan. Bermaksud dia sudah dijamin sebelum pada ini. Yang kedua, Arun datang ke mahkamah dengan sukarela, dengan sendiri, tak payah diiring polis. Nampak? Status Arun adalah orang jaminan. Apa beza pula dengan Zamri? Zamri, tuan-tuan dan puan, ditangkap. Ditangkap kenapa? Sebab bimbang sudah ada ura-ura Zamri nak lagi ke Thailand. Zamri pula dibawa ke mahkamah. Bukan datang dengan sukarela. Nampak? Dan status Zamri adalah orang ditangkap. Orang ditangkap of course lah kena gari basic kan. Tapi mereka nak juga jadikan isu. Mereka tak suka Malaysia ni aman. Mereka tak suka minyak Malaysia RM1.99 berbanding dengan minyak negara jiran lebih pada RM4. Mereka tak suka ringgit mengukur RM3.89. Mereka tak suka. Mereka nak ringgit ni melonjak. Sebagaimana zaman mereka menghampiri RM5. Mereka nak Malaysia ini kacau bilau. Mereka nak Malaysia ini huru-hara. Dan baru mereka puas hati. Ini sifat orang yang bagaimana? Ini sifat orang yang hatinya penuh dengan bisikan iblis laknatullah. Nampak? Pembangkang lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak?